wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para hadirin dan para sahabat kita. Nama saya Pimoy. Hamidia juga. Ya. Sur. Nama saya Abu Syukur daripada restoran Hamidia paling tertua di Malaysia. Dan kini kita punya rakan hari ini kami akan demonstrate kat tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak masak roti canai yang power dan buat tarik sehingga masuk dalam kalbu anda. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. So roti canai ini dia salah satu keunikan makanan tradisi Malaysia dan ia adalah sejak 1901. Dia ni ai mamu Oh my god. Lubang dah ni. Sabar. Dia terlalu impresif apabila dia tengok ada penonton depan dia ya. Sabar. Bismillah lu. Ada bismillah. Sudah. Ada bismillah. Ada. Okey. Terbang ah. Jangan dia terbang sudah. Tak boleh terbang sana. Lalu tangkap. Okey. Oh, lama sudah. Okey. Roti canai, nasi lemak, teh tarik dan apabila dia mengatakan makanan tradisi Malaysia, ia menyatukan rakyat Malaysia di dalam satu pinggan. Maka kita harus bersyukur makanan kita yang mensatu dan padu. Maka apabila kita bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, kita harus berkenan nasi lemak dan kita cari mamak. Apabila kita pergi kat mamak, kita pasti kena tanya, "Mamu, roti canai satu, teh tarik satu." So balik rumah kita lena. Lepas berkenan roti canai dengan teh tarik. So jadi hari ini kami akan demonstrate macam mana cara nak masak roti canai. Anda pun boleh masak roti canai apabila kalau pandai ulik tepung dia di dalam rumah anda. So semestinya, Amo, Ya. beritahu kat kita punya penonton macam mana nak buat roti canai. Boleh kan? Boleh. Kita buat sendiri, tepung nak buat sendiri. Tak ada beli lain tempat. Kita uli tepung, semua yang cantik-cantik. Lama-lama dia tembak, macam mana? Ya, tapus sikit. Tiba. Tembak, lepas tu lama-lama tembak besar sangat, baru dia boleh lembut. Jadi roti canai ini apabila dia masak di dalam tawa, kita beritahu dapur masak roti canai itu, apa keunikan dia boleh bagi resepi tradisi asli? Macam mana cara masak di atas tawa roti canai itu? Tawa roti canai, kita nak pakai minyak dengan minyak sapi asli. Minyak apa tu? Minyak sapi asli. Asli kita nak pakai. Lain minyak tak nak pakai. Minyak sapi, original minyak, kita pakai. Satu perhati, minyak sapi asli, tulen minyak lah. Baik. Jadi abang, tunggu apa lagi masak roti canai? Okay, Teh tarik, sorry. Jaga sikit. Mamu, beritahu kat kita punya para penonton macam mana nak makan roti canai. Boleh. Apabila kuah campur dalam makan roti jaga. canai. Beritahu, apa balu kah ni? Bukan. Ni buat teruk ni. Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan. Okey. Nasi kandar Hamidia roti canai macam mana makan? Sini tak nak nasi kandar mak, roti canai dengan nasi lemak. Roti canai. Pergi, itu ambil roti canai 02, lauk asin kambing cincang, kuah banjir. Sikit roti canai kuah, taruh masuk dalam itu banjir minyak kuah. Masuk dalam mana? Murut masuk. Oh lama, sur. Pibai. Hamidia juga. Sur. Okay, Boleh. bro, show to our people, to the audience, Teh how tarik. do we cook a proper teh tarik in our traditional style. Okay, kita masukkan susu pekat. Dalam cawan kolej itu dah ada siap serbuk teh yang sudah dibancuh. Lepas tu Mamu ni tarik. Siap dulu. Share dulu. Belakang kita tarik lagi sekali. Lagi atas. Yang ni tarik ketiga. Dua cukup. Apabila kita nak tahu cara teh tarik ni yang bertaraf bagus, kualiti yang bagus, kita boleh nampak di dalam warna teh tarik. Dia punya berkrim apabila kita tengok buih di teh tarik sana. Dan semestinya kita punya taste bud kita lah, which we say lidah yang kita boleh rasa yang teh tarik asli pekat dia tendikat di atas lidah kita.
Ya. Okey. Lagi sekali. Roti canai sama. Ada sesiapa nak tebar roti canai boleh naik atas stage sekarang? Anybody? Okey. Masih kan tak? Oh, nasi kanda pula pinang, kepala ikan kari lena. Oh, nasi kanda pula pinang, makan cari cukup senang. Kacang bindi lembut, sambal nio campur, pimai, Hamidia juga. So, okey, Mamu, semua orang kita punya para penonton depa nak tengok satu benda. Depa nak tengok roti canai terbang. Bolehkah kita buat satu roti canai terbang sampai sana, sampai lepas tu Mamu tanggap? Boleh? taruhlah timbang. Boleh? Mana pun Boleh? timbang. Ayo, kita tunjukkan depan. Boleh? 3, 2, 1. Yalla. Timbang. Mana pipi lah. Kita tangkap. You boleh tangkap, ha? Taruh. Bagi fakta untuk roti canai, pada tahun 2023, Malaysia telah memenangi di dalam peringkat dunia iaitu antara... Oh, bagus! Okey. Sabar. Lagi satu. Boleh. Kita nak cakap sama saya tangkap. Okey. You boleh lagi tangkap satu. lagi. Jadi roti canai telah menang dalam peringkat tahap satu di dunia pada tahun 2023. So in other all of the bread section macam French baguette, donut, roti-roti yang asal daripada negara lain, roti canai telah menang tempat satu. Alhamdulillah, kita kena bersyukur. Jadi macam itulah kita kena rasa bangga dengan pelbagai jenis kaum hanya didapat boleh tengok di Malaysia saja. So that's what we call true Malaysian, yeah. Can we all say true Malaysian in one slang? All of you. In 1, 2, 3. Can we say true Malaysian? Boleh kah? 1, 2, 3. True Malaysia! Steady. Mamu. Apa Mamu? Malulah saya buka roti sudah jatuh. Taruh, Mama. Okay. Steady. Okay. Alhamdulillah. Banyak ke tempat kecil. Okay. Tempat kecil ya. Sorry lah. Ini last minute we plan. InsyaAllah. Jadi adakah sesiapa ada nak main masak roti canai atas kami duduk dalam stage? Jangan malu, jangan rasa segan. Anybody? Jeff? Okay. So alhamdulillah, that's all lah. Continue. Since we got another 10 minutes to left. So, as lauk pauk dan rempah ratus asli apabila kita masak kari gulai untuk kita masak dengan roti canai, tips untuk masak gulai ni, kita kena pakai gulai ikan, gulai kambing cincang, gulai ayam, gulai dal. Dal semestinya apabila kita dip dengan roti canai sekali, dia menyatukan bersatu padu kari, kita beritahu sini. Jadi, adakah roti lagi? Habis. Sudah habis. Bos, roti habis, bos. Kita boleh selesai? Okey, terima kasih kepada para penonton. You are the best. Assalamualaikum, tuan-tuan. InsyaAllah. Abang, relax. Kita doa, iaitu kita akan bawa makanan tradisi Malaysia iaitu nasi lemak, roti canai, teh tarik dan nasi kandar kepada peringkat tahap dunia. Doa ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.